Pernahkah anda terfikir bagaimana wanita mengubah undang-undang purba? Dahulu, hak wanita sangat terhad. Tapi, di balik padang pasir, 5 beradik berani menuntut sesuatu luar biasa. Ini bukan kisah biasa. Ia tentang keberanian dan iman. Mereka bukan hanya mengejar harta, tetapi martabat serta warisan. Kisah inspirasi bagaimana suara kecil pun membawa perubahan besar. Di padang gurun tandus, nama Zelophehad terancam hilang. Dia meninggal tanpa anak lelaki, hanya 5 anak perempuan. Mengikut adat, tiada anak lelaki bermakna tiada warisan tanah. Namun, anak-anak perempuan Zelophehad tidak berdiam diri. Dengan hati cekal, mereka berdiri di hadapan Musa, berani bertanya, "Mengapa nama ayah kami hilang hanya kerana tiada anak lelaki?" Soalan berani menggugat tradisi. Musa segera membawa perkara ini kepada Tuhan. Jawapan Tuhan sangat jelas. Firman-Nya dalam Bilangan 27:7, perkataan anak-anak perempuan Zelophehad itu benar. Tuhan mengubah undang-undang demi keadilan. Ini peringatan kuat untuk kita. Tidak kira latar belakang atau cabaran, kita dipanggil berani datang kepada Tuhan, menuntut janji-Nya dengan iman. Seperti mereka, jangan takut bersuara, jangan takut menuntut warisan rohani dalam kasih Tuhan.